4 rahsia cantik ataupun cantik untuk profil TikTok. Pertama, gambar profil yang menarik dan profesional. Gambar profil yang menarik dan profesional adalah dia nak gambar yang matlamat you buat TikTok tu apa. Kalau you seorang doktor, jadi kena gambar profil macam doktor lah. Jadi orang dah tahu. Tengok gambar, oh yang ini adalah doktor. Yang kedua, tulis bio link yang ringkas dan padat. Dalam TikTok hanya dibagi 80 letter ataupun 80 aksara sahaja untuk tulis bio. Jadi ringkaskan sepadat mungkin. Okey, yang ketiga, pinkan 3 video terbaik. Video yang terbaik adalah video tentang diri you dan tentang apa yang you nak Kalau sebelum ni kita buat apa konten-konten yang kiranya tidak berkaitan dengan kita, so kita boleh tinggalkan kan, dan kita naikkan pin yang 3 video yang menceritakan tentang diri kita. Okey, yang keempat adalah letakkan link. Dalam link tersebut kita boleh letak link website kita. Jangan lupa like, komen dan share untuk video seterusnya. Jeng.